berkhatan, tidak memakan babi dan sangat mencintai kota Baitul Maqdis. Demikianlah ciri-ciri unik kelompok Kristian yang dinamakan sebagai Ebionites, satu kelompok Kristian purba yang menolak ajaran mempertuhankan Jesus Christ ataupun Nabi Isa, yang kini sebaliknya menjadi antara doktrin terpenting bagi agama Kristian. Kelompok yang berpegang kepada Kristologi ataupun pendirian tentang Jesus Christ yang bermiripan dengan Islam ini diketahui kewujudannya melalui catatan beberapa orang bapa gereja purba Kristian seumpama Irenaeus of Lyons, Eusebius of Caesarea dan Epiphanius of Salamis. Tegas menjalani kehidupan seharian mereka dengan mengikuti aturan yang terdapat dalam Taurat Yahudi. Kelompok ini dilaporkan sangat-sangat memusuhi Paul, individu penting dalam agama Kristian pada hari ini yang telah menyumbang kepada hampir separuh daripada keseluruhan judul yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Kelompok Ebionites ini dipercayai mula menguncup pada sekitar abad ke-4 Masihi dan menjadi sangat-sangat sedikit menjelang awal abad ke-7 sebelum akhirnya pupus sepenuhnya selepas daripada kemunculan Nabi Muhammad SAW.